Yang ini special edition punya Nolita 19. Boleh nampak reverse dekat tepi ni. Yang ni kan kalau katakan macam regular Nolita, tak ada version leather macam ni tau. Dulu-dulu ada, sekarang tak ada lagi. Tapi kalau katakan nak full leather, tapi ada reverse lah. Yang ni reverse ni tak boleh cabut. So ni warna hitam, tak ada warna lain. Ada Pinmont logo, hardware pakai color gold. Ni belah belakang dia. Untuk dia punya strap ni kan boleh cabut sebelah je. So macam boleh beli kat Malaysia, beli yang local brand punya, beli extender. So dia lagi selesa letak kat shoulder. Untuk Nolita memang tak ada crossbody strap tau. Dekat dia punya sini pun ada logo Coach dekat sini. Okey, untuk belah dalam dia ni ada zipper. For the inside dia ada 2 card slots kat sini, pakai fabric kat dalam. Boleh masuk iPhone Pro Max. Kalau contoh nak masuk wallet kan, wallet tak sesuai, kalau masuk card holder macam ni, nipis macam ni boleh. So masuk card holder, pasal ada ruang lagi masuk kunci kereta. Lepas tu boleh tutupkan dia, pakai kat shoulder. It's like a small shoulder bag, macam nak on the go, nak pergi pasar, nak pergi hantar anak sekolah. This is the right bag for you. Harga RM530 sebelum voucher. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question, boleh komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.